Man, nak mana? Pergi kerja. Kebetulan aku nak lalu dekat Dian Signature. Jom aku hantar kau. Jom. Apalah, susah je. Alah, nak jual mahal pula. Jomlah. Jom. Betul ni. Nak Tak apalah cik, saya jalan kaki je lah. Jomlah. Tak apalah, saya jalan kaki je. Cik jalan dulu. Ni. Kau ingat aku nak bawa kau sangat? Kau tu anak apa? Kau tu anak pemabuk. Siapa nak bawa anak pemabuk? Nanti kotor motor kau ni. Hai. Ya. Saya mau cek ini beg dulu. Kenapa? Ada apa? Itu ada orang report. Maaf cakap lah. Ada orang report you bawa arak dalam ni. Mana ada bawa arak? Saya mau cek tak apa. Saya mau cek dulu tak apa. Maaf cakap lah. Kau ni ini you tak ada tahan pun. Oh ya. Tak ada. Sorry ya. Saya buat kerja saja. Okey. Sorry. Banyak sorry. Bangla pun tak suka aku. Weh, yang dekat cashier jaga barang betul-betul. Anak kaki botol dah sampai ni. Weh, dia pandang sini pula. Agaknya tengah mabuk lah tu. Memang jenis ikut perangai bapak ni. Kau kenapa? Aku tak ganggu kau kan? Siapa bagi izin kau cakap dengan aku ni? Kau kata tak ganggu. Kau sedar tak? Kau kerja kat sini pun sebab bos terima je. Aku buat kerja aku je. Tapi korang kat sini semua nak kutuk-kutuk aku. Kenapa? Kau tak bau ke mulut dia? Ni. Apa ni? Oops. Sorry lah, nak check je ni air apa. Maklum lah. Maklum apa? Kau mabuk? Tapi betul kan? Kau memang anak Kau boleh pemabuk. jaga mulut kau sikit tak, Dian? Cukuplah, aku penat tahu tak? Daripada aku pergi kerja, masuk guard, dalam galeri, semua orang nak torture aku, semua orang nak attack aku. Kau boleh jaga mulut kau tak? Kau ingat aku nak ke jadi macam gini? Kau ingat yang pemabuk, yang minum arak tu bapak aku, bukan aku. Aku langsung tak sama macam dia. Penatlah aku macam gini. Setiap hari nak kena hadap cacian, makian orang macam kau ni. Sekarang ni kau fikir, kau yang gila ke aku yang gila? Perangai toksik. Sekarang ni ramai sangat yang suka judge orang lain. Padahal yang buat dosanya tadi arwah bapak dia, Kak Abang. Bukannya dia. Sedangkan dia dah berusaha dah nak jadi pekerja yang baik, pekerja yang amanah, insan yang menjaga akhlaknya. Sebab tu dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Jangan pernah sampai kita pandang rendah dekat orang lain sebabkan sejarah keluarga dia. Boleh jadi insan yang kita hina dia sekarang ni adalah insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kak Abang, sama-sama kita muhasabah diri kita balik. Adakah kita cukup sempurna untuk kita nilai budi pekerti orang lain? Kita tak tahu. Maybe waktu tengah malam dia solat taubat untuk arwah bapak dia, dia solat taubat untuk diri dia sekali. Maybe dia doakan untuk kita sekali. Jadi Kak Abang, kalau nak dapatkan item yang eksklusif macam dekat belakang apa ni, boleh terus datang ke galeri kita by appointment sebab kita nak bagi double promotion untuk Kak Abang. Ingat nak cari dekat mana Dian Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.